Bagi aku, filem yang pertama adalah cerita yang sangat simple, di mana The Grabber tu lakonan Ethan Hawke ialah serial child killer yang berdepan dengan adversary dia yang paling susah. Dia ingat mangsa dia kali ni cikai-cikai je, tapi rupa-rupanya dia ada ability untuk berhubung dengan alam gaib, something like that, ke alam kematian. Tapi bila dah sampai movie kedua ni, dia macam kena pick a formula supaya ada excuse untuk buat movie kedua. Tak payah kot nak kembangkan benda tu. Better left ambiguous. Aku lagi suka macam tu. Lagi satu benda yang perlu diperbaiki untuk movie ni ialah tak payah buat pun movie ni. Macam aku cakap, dah simple dah premis daripada filem pertama, dah minimalist dah. Kau boleh follow cerita tu tapi dia nak kembangkan. So benda tu bila dia kembangkan, aku jadi pening. Aku datang tengok movie nak menghiburkan diri. So bila aku tengok, aku tak terhibur. Aku macam, kenapa berat sangat asal aku nak cerita sini? Dan yang ketiga, disebabkan dia punya konsep dia terlalu kompleks. Aku macam tengah tengok Tenet tau, where dalam perjalanan cerita tu lebih kepada nak menerangkan konsep daripada menggerakkan cerita. Tapi dia tak reti nak buat dalam secara visual. Semua benda tu hanya diungkapkan melalui perkataan, skrip. Dan benda tu dah jadi macam tell don't show. Kau cerita semua benda tu. Jadi tak synchronize lah kau punya pengalaman menonton tu. Sebab dia terlalu mengharapkan dialog untuk do the heavy lifting, which is quite bad bagi aku. Kesimpulannya ialah, aku susah nak recommend cerita ni dekat sesiapa pun, even orang yang tengok Black Phone yang pertama. So untuk rating, yang filem pertama itu aku boleh bagi dalam 7.9, hampir sempurna bagi aku. Untuk sequel ni aku hanya boleh bagi dalam 6.4. Sebab dia jadi berat daripada filem pertama. Otak aku dah tak boleh brain lah. So akhir kata, majalah fandom untuk negara.